Bos Ijam buat uji kaji. Bos Ijam memang suka buat R&D acik-acik. So dari R&D tu lah. R&D tu apa? Kita hujan panaskan perabot. Nak tengok dia punya efek dia bila kena hujan panas. Okey, kalau depan mochi ni, meja taman ni, kita hujan panaskan dia. Ini kalau acik nak tahu, dia undercoat. Dia tak ada cat. Ni undercoat saja. So kalau dia kena hujan panas, 2-3 tahun dia boleh pudar. Ni. Tapi kalau sebelah mochi ni pula, dia tak ada finishing. No cat. Kalau kena hujan panas, warna dia naik macam ni. Color dia, nampak tak acik? Color dia naik, pekat. Dia macam ni. Ini dua-dua sama ya acik. Dia ada pasak, skru sealer dia. Ni. Dia ada pasak dia, apa semualah. Berbeza. Yang ni kita pakai kayu Sulawesi. So ni kena hujan panas, it's okay. Cuma dia kalau ada kotor sikit, kena gosok lah. Senang nak jaga, jangan risau. Ini kalau outdoor dia sesuai. Dan yang ni 900 lebih. Dan yang tu pula, meh tengok acik, 300 lebih. Ni jajan, zoom sikit. So apa jadi bila dia kena hujan panas, dia akan macam ni lah. Berbeza dengan yang ni 900 lebih. So kita nak uji satu per satu, dari grade rendah sampai grade tinggi. Kalau kena hujan panas macam mana? Sebab tu bila kita orang ni seller Bos Ijam dapat cerita jelas sebab apa bos ni suka kaji.